Ini soalan yang selalu saya terima daripada pihak sekolah dan padang awam. Utamanya ialah kita nak meratakan padang. Bila padang tu sangat tak rata, apa yang pertama saya buat ialah saya buat, kita panggil sebagai spot top dress. Spot top dress ni maknanya kita letak pasir di tempat-tempat yang lekuk. Kalau ada tempat tu yang berbonjol, kita akan pecahkan bonjol tu, buang tanah bawah dia dan kita akan tanam balik. Tapi buat masa ni, kita akan tampal lekuk tu dululah. Jangan risau sangat tentang tak ada alat, tak ada pemari itu kemudian. Pertama sekali kita buat secara kasar. Kalau di padang golf kita panggil sebagai rough shaping. Kita buat secara kasar dulu. Lepas tu baru kita akan buat fine shaping. So ni anggapkan ni sebagai rough shaping dululah, secara kasar. Banyak juga padang sekolah atau padang awam yang tanya saya. So buat macam ni dulu. Buat pakai insting, pakai rasa-rasa kaki saya dulu, tak apa. Of course yang penting sekali adalah secara sistematik. So apa yang saya buat ialah saya bahagikan padang ni kepada 4 bahagian. Dan saya beritahu dengan orang yang buat kerja ni, buat satu bahagian saja dulu untuk hari ni. Diorang dah siap pun, saya akan suruh ulang balik bahagian ni. Cari juga lekuk-lekuk lagi. Kalau kawasan tu kita rasa macam lekuk, kita akan letak pasir dalam tu. Silap pun tak apa.